Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nazir Hakim bin Muhammad Nizam. Nombor matrik D2023110909. Saya akan buat video berkenaan dengan rancangan latihan harian bagi subjek metodologi latihan kejuruteraan. Sukan yang saya pilih ialah sukan hoki. Untuk teknik menghantar bola, saya terangkan kepada atlet apa yang perlu dilakukan. Contohnya, cara pegangan kayu hoki, badan perlu dibengkokkan, pastikan bahu dalam keadaan target di mana bola yang ingin dihantar. Hari ini saya akan mengajar teknik menghantar bola. So, apa sampai kau kena buat, pastikan kaki dekat sebelah
bahu lah. Lepas tu jarak dengan satu stick. Bola pastikan dekat depan ataupun boleh lebih lah. Bahu target kat mana korang nak hantar bola tu. Lepas tu kaki kena bend. Okay. Ni demo tahan surah. Untuk drill yang kedua, saya sediakan 4 marker yang berbentuk segi 4. Atlet yang menghantar bola perlu berlari ke marker di hadapannya. Kemudian, atlet yang menerima bola perlu menghantar bola semula kepada atlet yang berada di hadapan. Yang lain akan bagi bola kat dia. Dah bagi bola tu, terus lari kat dia. Dia akan lari ke sana. Dia dapat bola. Dari sana bawa bola. Tak bawa bola. Oh, dia tahan gerak, tahan gerak. Oh. Faham tak? Nak demo dulu. Okey. Okey, lari. Kau lari pergi kat dia. Okey. Okey. Rotate je. Yang ni masuk pula. Kau pas ni. Kau pas dulu baru gerak. Okey. Oh, dah pasti gerak. Okay, good. Good. Okay. Too slow. Okay. Good. Okay, lagi 2 minit. Ada satu lagi.
Tergerak cuba laju sikit. Target je. Tengok orang. Tengok siapa yang kena bagi. Bahu kau kat dia. Ha. Okay, let's go. Lagi seminit. Okey, dah. Dah pergi go. Okey, untuk sesi yang terakhir iaitu mini game. Atlet diberikan dalam kumpulan dan setiap kumpulan mempunyai 3 biji bola. Setiap kumpulan perlu menghabiskan bola yang diberikan. Kumpulan yang terawal menghabiskan bola dikira sebagai pemenang. Okey, Nelly akan lari ke aku. Aku bagi dekat ni, Haifah. Aku lari kat sini. Ya, Haifah bagi aku. Haifah lari. So, bola tu bila dah sampai sini, kira bola tu dah out. Dia dah keluar dah. Pakai bola yang kedua ni pula. Oh, bola dah dapat dekat orang first, habis. Tak, bola kalau dah sampai kau sini balik, dia dah keluar. Dia kena keluar Kiranya sini. start dari sana pergi, patah balik pas bola tu tak stay. Ha. Kalau bola sampai sini, tu macam mana? Okey, bola start dari sini. So, bila dia dah passing, bola pergi situ kan? Betul tak? Lepas tu bola tu akan pergi sini. So, bola tu kira dia dah habis lah. Dia dah Pakai bola kedua. pakai bola ni Yalah, pula. bola tu keluar kat sini kan? Kena faham kan? Betul lah. Kena faham kan? Kau senyap. Bola yang dah tak pakai kat sini. Okey. Okay. Boleh? Okay, ready dengan team. Wah. Try dulu. Habis. Buang. Okey. Habis. Habis. Okey tu. Yes, menang. Dah menang lah. Kita buat adalah 2 kali. Dah menang lama. Ready. Go. Habis. Okey, good. Tim baju hijau menang. Ayah lambat. Saya tadi ikut tu kompil. Okey, kita ada lagi 2 game. So 1-0. Okay. Best of 5 lah. Best of 5. Okey, ready. Bola letak. Sabar. Bola letak belah kanan. Game yang sama. Game yang sama. Sekejap. Okey, ready. Go. Yes! Kita menang. Sedih ya? Ini Sorok. habis dulu lah. Ini dulu lah. Memanglah crosskan kat bawah. Okey, satu sama. Jadi siapa menang dia paling Okey. hebat lah. Okay. Ini last. Mukman. Ini last game. Siapa yang menang? Lagi satu. Siapa yang menang dia akan kira menang keseluruhan lah. Kita ni confirm menang ke Okey, ready last game. Okay, ha. Hantar bola elok-elok tau. Lari laju sikit, aku nak pasti cepat. Ready. Go. Habis!